Semalam aku tonton filem The Amateur dekat panggung wayang. So hari ni Khamis 10 April, korang pun dah boleh tonton filem The Amateur dekat panggung wayang. Aku bagi 4 bintang daripada 5 bintang. Filem The Amateur ni mengisahkan tentang seorang pekerja dekat CIA. Dia ni consider agent tapi duduk kat office lah. Dia tak turun padang. So memang tak ada background turun padang lah. Wife dia pula atas urusan kerja pergi ke London dan dibunuh. So bila dah wife dia dah dibunuh, dia pun try to siasat lah siapa yang bunuh wife dia, apa yang terjadi semua tu kan. So dia present semua tu dekat bos dia dalam CIA tu juga. Cuma apa yang memeranjatkan dia, bos dia tu macam melengahkan ataupun tak nak take action terlalu cepat untuk tangkap siapa yang bunuh wife dia tu. Jadi apa yang dia buat, dia take the matters on his hand. Aku tak tahu aku sebut betul ke tak, tapi basically dia yang nak pergi tangkap dan inilah trace siapa yang bunuh wife dia tu. So dia berjaya ke tidak, korang kenalah tonton filem The Amateur. Apa yang aku suka pasal filem The Amateur ni, first kali story dia best. Second, color grading dia kena dengan mood yang dia cuba nak sampaikan dalam filem ni. Third, dalam filem ni dia banyak travel. Yelah, dia duduk US, so dia banyak pergi ke Europe. Aku suka juga benda tu. Rasalah sikit macam travel sama-sama dengan dia. And then yang keempat, aku suka lakonan Rami Malek. Dia memang betul-betul menjiwai watak Charlie Heller. Apa yang aku kurang pula pasal filem The Amateur ni, tadi aku kata aku suka dengan story dia kan, tapi aku kurang dengan ending dia. Bagi aku ending dia tak cukup ni lah. Sebab kau dah build semua nice, tapi lala ending macam gitu je. Tapi still aku recommend korang untuk tonton filem The Amateur ni. Sebab bagi aku filem ni best. Ending tu je lah untuk aku tak capai expectation. Dia patutnya bagi wow, tapi macam aku cakap tadi, lah itu je.